Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa adalah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan, berusaha meninggikan syiar Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat serta negara. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Dijaga, Negara Terpelihara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi menang jasa dan pengorbanan anggota tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Sesungguhnya di sebalik keamanan yang kita nikmati ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justru khatib mengajak seluruh jemaah untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan, serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Kaum muslimin yang berbahagia, Hari Pahlawan bukan sekadar mengajak kita mengenang sejarah, ia juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan di antara yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya, iaitu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setiap kita mempunyai amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru memikul amanah mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat memikul amanah menjaga nyawa manusia. Seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah dan ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amanah yang dipikul berbeza, tetapi ukuran Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab?
Inilah yang membezakan antara sekadar melaksanakan tugas dengan benar-benar khidmat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Kadang-kadang kita menyangka bahawa mempertahankan negara hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh ihsan, apabila seorang anggota penguatkuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, apabila seorang peniaga berlaku jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masa mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak akan hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Justru itu, Hari Pahlawan mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan atau kecanggihan teknologi. Negara juga menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, penjawat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung khutbah hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Antaranya, pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah, bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Kedua, mempertahankan negara ialah tanggungjawab bersama yang bermula dengan melaksanakan amanah dalam keluarga, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Ketiga, menghargai jasa para pahlawan hendaklah diterjemahkan menjadi rakyat yang berintegriti, berdisiplin, menjauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi keselamatan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab, dan istiqamah berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang yang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup, yakni dalam keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. بسم الله.